dalam dunia kanak-kanak dalam anak-anak yang saya nak pakai dekat ni yang ni saya tahu lah tapi seperti pakai ni saya rasa itu sebabkan baru ni saya akan pakai bawah dunia kanak-kanak ada aku masuk kat dalam ini jumlah kanak-kanak ni dibantu pada jumlah kanak-kanak ni jadi dia ada dimasukkan kanak-kanak itu dan ada penambahan kanak-kanak digital tu jadi ada digital tu ada nama tu ada sheet itu anak-anak digital yang tu pada media ni tahu dari mana bagi jadi ada cabaran tak kalau nak urus cabaran tu memang sekarang ni makin pada kalau dulu waktu saya sebab kos meningkat produktiviti keseluruhan kos barang makanan itu kalau ada kuliah di kelangan jadi pendapatan kita itu pendapatan yang besar jadi daripada lingkungan kalau tuan atas ada bagi keluarga semua itu pakai usaha di sana bagi daripada bayar bulanan dengan bayar bulanan kalau kita semua sekolah kita ambil profesi macam mana nak kerja macam mana dan dia ada pergi ni jadi mana bayar akan ikhlas itu saya tengok dan saya panggil saya rasa ada potensi tu saya panggil tidak ada kira-kira disiplin yang wajib ada KFC kita boleh dari sini tak ada sebab ada tak ada jadi bulan tu kalau beratnya saya rasa prestasi tak memuaskan ada yang ada lagi yang khusus sedikit ada biasanya ada KFC dia dia masuk ada KFC tak nak KFC lepas tu dia wajib tapi kalau ada bil tapi tak akan asas sebelah rumah PR dan harian itu wajib ada dari cikgu itu kita tengok juga dari hadiah, disiplin, ada pengawalan kanak-kanak, itu lain. Kalau kita macam saya suka pantas sendiri. Saya tak suka macam saya tak macam tengok depan-depan. Tengok depan pun kadang ada, tapi kalau kita nak tengok kejujuran kita boleh tengok pada sendiri. Kadang bila kita datang ni, kita tak boleh juga aktiviti teaching orang ada tau. Kita boleh tengok CCTV pasti waktu yang diorang tak cantik yang kita akan tengok lah. Kita boleh tengok bagaimana cara kita nak ada lagi yang lain saya nak lagi cari puan yang saya nak fikir buat kerja ni. Yang ini setiap pagi saya akan bagi kata-kata semangat, komunikasi tu memang adalah setiap kali dengan aktiviti lain masalah. Kalau tahu tak masalah-masalah, kita tak nak teacher, kita dalam keadaan stres. Bila stres, dia betul melibatkan dengan dia menyebabkan feeling kanak-kanak emosi dengan kanak-kanak jadi tak okey. Macam-macam ada contohnya ada kejujuran apa tak ada. Daripada digital, kita tahu kan kita juga orang kita tak kejujuran lah. Tahun ni betul kita nak pergi ke Penang, kita nak tahu macam tak ada teacher itu selalu berjalan tu waktu 7 tahun lah, waktu 7 tahun yang tadi cuti banyak sikit lah. Tapi sebenarnya biasanya nak cuti hari selama kan, kita sambung kan, waktu kita pergi lah. Sebab waktu kita selama ni bila hari tak cuti, kita pergi kat diri tak cuti tu tak berdalam je. Terima kasih. Maksudnya kemudian orang
Sekarang saya tanya saya dari sektor kewangan. So, jumlah bulan berapa? Jumlah 500. Tapi itu pun kita kawan juga tu memang 50 sebenarnya. Dengan keadaan ini kawasan tak tinggi kan. Diorang sekarang fikir 50 tu bukan kawasan kita. So macam mana ada ke yang pernah mengalami isu macam tu, macam sesal awal tu macam itu Dia juga ada sebenarnya yang juga tapi maksudnya kita tak kena terlalu menekan. Kita bagi juga orang ada yang kata tahap kita bagi bayaran ansuran. Bayaran sikit-sikit lah bila parent itu bila bulan ni tak mampu nak bayar ni kita bagi kelonggaran untuk bayar habis separuh dulu. Okey, yang kedua, cabaran cikgu dalam urus kewangan. Urus kewangan cabaran dia. Cabaran utamanya lewat pembayaran dan telefon. Dia lewat kita pun ada kos-kos dia kan. Tapi bila terima lewat daripada apa tu jadi dia sedikit banyak mengganggu kita punya rancangan. Okey, yang ketiga, aspek daripada aspek perundangan. Cara pemantauan daripada pihak berkuasa. Macam mana? Biasanya KM ni dia pantau tak pendatang okey ni tak maklum kan dia akan saya bukan betul Malaysia dalam kali ni macam ni dia dimaklumkan DPM daripada daerah luar datang tapi cuma dia tak maklumkan lah kawan saya jadi dia ada sesuai lah. So, kita masa dia datang apa dia biasanya pribadi baik aktiviti kat tanah baik pribadi bilik perhadiran audit kita tengok file sensitif, file kewangan pihak yang pasal tu dia ada cakap cuba cikgu kepada iPod, hadiran, ikut-ikut tu macam Encik. Okey, yang seterusnya proses pendaftaran lesen untuk tak sekali susah. Sebenarnya kalau nak ikut proses tu tak susah tapi biasanya kita barakan dengan BBT. BBT tu sebab syaratnya kadang-kadang berubah. Sebab yang terbaru ni macam dulu sebelum ni tanda keselamatan dengan tahun lepas ni dia tak perlu ada dalam syarat untuk untuk tu. Tapi sekarang yang terbaru dah ada. So mereka cerita saya tempoh yang tempoh bagi dapat lesen. Paling cepat 6 bulan. Boleh cepat lah. Biasanya kita submit memang kita submit kadang pun berapa tahun juga. Tapi bergantung pada bomba dengan kesihatan. Kadang-kadang bila kita dah submit tu, bomba kesihatan dia datang lambat kalau buat proses. Jadi ni bila lambat kita tak boleh nak submit cuma 3M. Tapi biasanya yang paling lambat tu BBT. BBT memang bakal kita. Macam kes macam ni pada kastan ni saya buka ayat ni lah. Sebab kita dah submit waktu tu dia memang PPT tu memang dia tak ada syarat kami dengan hari keselamatan. Jadi kita dah sampai KTM dia tak terima. Sebab dia jadi kami kita paksa keluarkan kos untuk buat balik. Kos bukannya murah sebab dia juga lah. Salah satu cabaran dia. Okey, saya baik kepada itu jenis kurikulum yang digunakan dalam sekali. Apa jenis ini kat sini berdasarkan pendekatan keberadaan awak kanak-kanak mengikut modul pembangunan. Ada ke beberapa aktiviti yang sudah ada daripada masa suami ke hantar aktiviti semua banyak aktiviti memang macam satu hari pada kita kat sini saya wajibkan setiap center memang akan ada aktiviti yang buat jual. Kalau kita tengok di Facebook satu hari tu minimal 5 aktiviti. Minimum sehari 5 aktiviti. Untuk 3 center je lah. Tapi batasan biasa sebut sedangkan asing kan baby dengan yang kanak-kanak. Okey. Cabaran dalam melaksanakan kurikulum dalam pasca. Cabaran ni sebab kanak-kanak ni kadang kemampuan tak mampu. Umur dia sama tapi semangat tak sama. Sampai ada parents cakap, kenapa anak saya umur 4 tahun tapi dia buat aktiviti yang ni. Yang kawan dia dah sampai aktiviti yang ni. Sebab kemampuan kanak-kanak tu berbeza. Sebab ada yang lahir bulan 1 dia dah makan sikit. Daripada yang tak ni tu anak dia lahir bulan 9. Jadi perkembangan tu kita tak boleh nak selaraskan dengan yang lahir bulan 1. Itu cabaran dia lah. Penglibatan ibu bapa dalam taska ni macam mana cikgu? Bagus ke?
Sepatutnya kalau kita ada buat aktiviti, kita tahu buat apa. Kalau macam kita ada buat majlis ke, doa kawan ke, hari waktu memang ada datang support. Bagus. Okey, yang daripada aspek keselamatan, langkah keselamatan yang digunakan dalam sekarang. Langkah keselamatan biasanya saya pemantauan CCTV, kalau kawalan mau masuk, dan seterusnya. Cabaran utama dalam pastikan keselamatan kanak-kanak. Maksudnya cabaran utama tu nak pastikan kanak-kanak itu safe dalam masa-masa. Biasanya kan kalau budak-budak ni kalau dah berkumpul, berkumpul dah tempat ni baru orang akan berlari. Itu cabaran nak pastikan yang diorang kan masuk orang tu. Sebab kan tu bujur kan. Nampak gitu badan kan badan nak tangkap. Sebab kadang-kadang kat kakak tu biasanya 1-2 tahun saja dia belum boleh dengar arahan. Bila kita cakap dia memang tak nak, bukan tak nak dengar, ada yang dengar, ada yang tak berapa nak dengar. Jadi itu memang risiko lah nak bagi tak nak faham. Bahaya-bahaya tu kan. Itu je. Sekarang ni berapa cikgu yang kerja? Sekarang ni sekarang ni ada 2 orang. Sekarang tu kita ada 2 cikgu. Dan 4 orang tu tak bilang. Jadi yang bertugas ada 2 orang lah sebenarnya. Kita ada baby satu 7 bulan, yang lain 2 tahun. Sebab siswa pun kalau baby satu itu 3 orang kan. 3 orang. Tapi hari ni pun kali lah 4 orang ni. Tapi juga kita lain lah tu cepat tak ada rata. Kalau kita kata hari ni kan tak apa tu tugas sedikit yang macam ni. Itu saya nak tanya kalau ada tak yang macam berlaku macam insiden dalam keselamatan tu, tapi benar-benar berlaku semuanya orang akan jatuh, cedera kecil tu. Jadi tidak, kita dah ambil langkah awal lah, kita bagi bantuan dulu, kita luka, kita lah, kita akan. Jadi bila berlaku tu, kita akan langkah awal, akan bagi tahu yang urusan, dan kita parents. So maksudnya parents tu akan faham yang isu yang dibahas. Tapi jika ada kalau ada kecederaan yang terusnya yang perlu diperlukan tu, biasanya kita akan parents nampak dia nak tinggal dulu dia bawa ataupun parents ambil ke bawah nak ke kawasan seterusnya. Ada macam yang kecemasan dari segi yang keselamatan. Itu kita akan buat lakukan pembakaran tu dari buat juga. Ini kalau ikut JTM dia wajibkan tak letak pembakaran tu sebulan sekali. Tapi sebab dia dalam masa dia memang kita tak boleh nak bulan sekali kan. Ada lagi. Bagaimana taskah mengurus aduan ibu bapa? Biasanya kalau macam ada terjadi aduan, dia akan dipanggil kucing. Tapi biasanya kalau macam banyakkan situasi yang berlaku, ada kalau macam teacher dah maklum kepada saya, memang saya akan maklumkan kepada ibu bapa lah. Jadi kalau aduan ni berkaitan yang saya tak dimaklumkan kepada pusat. Maksudnya sebabnya bila kita aduan tu, maknanya parent tak tahu benda tu, kita pun tak tahu. Tapi bila kita terima aduan, saya akan siasat dulu. Terima aduan, kita akan kita boleh teacher dulu, situasi macam ni, kita nak tahu feedback dari teacher. Kita nak cek CCTV, kita tengok situasi tu sama tak dengan apa yang kita maklumkan. Apakah cabaran utama dalam berkomunikasi dengan Cabaran utama komunikasi ini. Kes-kes macam aku tak kata-kata saya nak ada masalah juga kat ni. Tapi kita pengalaman saya juga nak silap pada tanya. Sebab kita ada urusan support. Ada urusan pertahanan. Ada satu hari tu anak-anak ni dia tinggal. Dia tinggal tu maksudnya dia tak naik transport. Kita dah cari dia tak ada. Tapi bila kita contact parent, memang parent maklum tak ada anak. Ini anak tu pergi teman kawan anak. Jadi parent tu macam menyalahkan kita lah. Jadi dia pergi kepada anak kata dia teman kawan. Sebab kawan nak temankan nanti kawan tu tak nak kawan. Dia jadi call parent untuk ambil anak. Jadi kat situ memang ada masalah kalau faham sikit lah. Kadang-kadang parent ni
Dah kita pun sebagai diri kadang-kadang malas juga datang. Okey, hari sekali bagaimana kepercayaan ibu bapa ini? Saya ada satu diri sana. Ini kita kena jaga buat pikiran sana. Saya nak lain. Ini sebelum balik dia dah kena cek anak. Macam kita punya bapa ni sebelum balik dia kena cek anak tak pakai depan teacher. So, kalau ada apa-apa yang tak puas hati, boleh tanya boleh anak tulis. Jadi ni tak adalah itu sampai ada 3-4 jam baru teacher. Bila dah balik dah baru nak tanya. Dah masa 3-4 jam tu macam-macam dia berlaku kat luar kan. Jadi ni kita tanya isu-isu macam benda berlaku kat luar, dia tuduh kita berlaku di kita sekarang. Jadi ni waktu balik tu dia kena cek anak-anak kat depan kita. Apa-apa yang tak puas hati boleh tanya terus. Sebenarnya